Assalamualaikum guys. Aku berada di kedai Kak Ani. Kak Ani Thai Food. Tapi bukan di Thailand, di Langkawi pada. Kalau hampa main Langkawi, hampa craving makanan Thai, hampa boleh main Kak Ani Thai Food. Berada di lokasi dia dekat dengan roundabout Ayam Angat. Belakang tu roundabout Ayam Angat. Tepi jalan saja. Nak menghala ke airport sana, hampa main berhenti tepi jalan ni aja. Jom kita tengok menu apa daripada. Okey guys, yang pertama aku nak bagi tahu signature kat sini pisang goreng dengan ubi goreng. Kau boleh tengok. Tu, ubi goreng dia. Padu tak padu? Tu, pisang goreng dia. Kemudian dia ada laksa. Kak ni buat laksa apa ni? Laksa lemak. Oh, laksa lemak dia sempoi. Tu, tengok dia punya pisang tu. Goreng panas-panas. Goreng panas-panas. Kemudian ada... ni apa dia? Aku nak sebut pun tak tahu. Lepas tu adalah benda-benda ni. Kemudian... ini buka puasa itu ni. Jom kita tengok apa yang aku order ni. Tu dia. Tu dugong ada dalam tu. Dia yang special dia kat sini lagi mi celup, som tam Thai. Tapi hari ni aku makan nasi goreng belacan dengan makan nasi apa? Aku ada nasi daging. Nasi daging. Nasi daging bakar. Zam, ni dia tulis apa Zam? Tak tahu kat ni. Okey, sini teh ais Thai tea. Cha kiao. Cha kiao cha yin. Kafe yin. Aroi ni. Orang lama. Kau bancuh. Hebat kau bancuh. Oh, teh ais. Kamadam. Boh gula lagi lebih sikit kat dia. Biar ada kena kencing manis. Signature dua ni lah. Kalau kita pergi Thailand pun Thai tea dengan green tea. Kalau bahasa Siam dia cha yin, cha kiao. Kalau pemain kat ni Thai Food, buka pukul 11 pagi sampai pukul 7 petang. Ini antara menu-menu dia lah. Memang sempoi geng. Number 1. Kak ni mana? No, nampak dia duduk masak kat dalam tu. Cuti hari apa kak? Cuti Jumaat. Cuti Jumaat. Okey, Jumaat apa jangan main. Alright, jom kita tengok teh ais. Dalam ni pun ada lagi. Ruang Kak ni Thai Food nampak. Dalam ni pun ada ruang makan lagi. Memang luas. Asal dalam 30 orang boleh duduk ni. 30-40 orang. Dia ni tak habis-habis dengan cair lagi ya. Buat macam mana ketagih ya? Hang ada kencing manis tak? Tak ada? Tak ada. Tak kalau kencing kawan dah. kencing kawan dah. Okay guys, Kak Ani Thai Food antara menu yang apa boleh order, signature dia meang plo dengan set talam ni. Lepas tu macam aku makan dia punya kuih tiaw sup pun signature. Antara kuih tiaw sup. Cuma hari ni kami makan nasi goreng sorry bukan nasi goreng. Mana dia? Nasi goreng belacan lah. Nasi goreng belacan lah. Mana dia? Dia punya ni. Tadi duduk belakang ni. Nasi goreng belacan dengan nasi daging bakar. Cun. Okey guys, sampai tengok nasi goreng belacan dia macam mana kak plating. Yang ni apa dia kak? Yang ni pelam. buah pelam ah. Orang KL panggil mangga. Kemudian ada telur potong. Lepas tu ada salad. Ayam manis. Ayam manis. Oh, okey, ayam madu. Oh, dia ada lauk. Maksudnya dia ada lauk lah kak. Lauk ayam. Belakang tu kacang panjang dengan cili. Ada bawang. Oh, ada bawang di satu. Okay, semua siap. Nasi goreng belacan. Memang padu geng. Wangi, sedap. Plating pun cantik. Sekejap lagi kita makan. Jom. Okay guys, ni menu yang kedua. Mak Zah makan nasi pakar pau ayam dan juga telur mata dan teh ais. Oh. Padu no tak no? Aku nak ambil bau dulu. Padu. Try makan tengok. Makan dulu. Okey, mari kita rasa nasi goreng belacan Kak Ani. Wah, padu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nasi dia dulu. Naik bau elok. So, kita rasa ayam dia goreng manis ni. Masukkan nasi sikit. Plus. Sekarang ni kita ambil telur. Kita ambil buah pelam ni masak tak? Masak lemak. Nampak eh? Ambil ni. Tu je. Ini daging bakar. Dia nak makan? Ya. Daging bakar ni. Allah Akbar. Terima kasih yang daging bakar ni. Allah Akbar. Rezeki, moga-moga rezeki Kak Ani
Dia belanja daging bakar. Panas-panas kita rasa tu. Kecil. Padu tak? Oh, jangan ni. Nasi dia banyak. Tu, kalau hampa dah. Orang kata apa, lerai-lerai kan dia. Campur dengan semua tadi, bahan-bahan yang dia bubuh kan. Memang penuh satu pinggan ni. Pakai pau. Lauk melambuk nak makan. Memang murah dan juga banyak. Gila ni, nasi ni boleh makan 2 orang. Okay, aku nak asal tengok. Asal apa? Dia punya sampai. Lembut lagi dia. Oh, lembut. Lembut. Memang lembut kan tu. Lembut. Nasi tu cuba tengok. Ayam tu sama macam aku punya kot. Pakai pau. Dia lain dia pedas. Apa lain? Dia pedas. Makan cabai tu pada aku. Gigit cabai. Tak gaduh pi jauh-jauh. Kalau kata modal tak ada nak pergi Siam, Mai ni. mai sini. Orang Langkawi lah. Kalau kata bukan orang Langkawi pun, orang hamil jalan mai sini, Mai ni. mai kedai Kak Ani. Okey? Rombok pada dalam. Tak tahu PM aku bagi lokasi. Assalamualaikum.